Assalamualaikum. Ada dua benda penting yang kalau kita buat benda ni, kita akan tenang luar dalam tau. Tenang yang betul-betul tenang daripada sudut dalam. Susah nak buat, mula-mula sakit nak buat. Tapi bila kita buat dua benda ni, memang tenang dia, Masya Allah. Yang pertama, tenang dia, kita dekat diri dengan Allah kan. So kita dapat ketenangan tu. Ketenangan yang tak dapat nak beli kat mana-mana pun. Lepas tu, yang kedua, ketenangan bila berdamai dengan diri sendiri. Kita mungkin masa silam kita ada buat kesilapan, kesalahan, kita buat benda-benda yang kurang bijak. Lepas tu sekarang, lepas mungkin 5 tahun, lepas 10 tahun, kita dah berubah jadi lain. Tapi kadang-kadang dalam pemikiran tu, masih kita teringat benda-benda silam. Macam aku nak berubah ni, nak berubah jadi lebih baik, macam ke arah keislaman yang lebih baik, dekatkan diri dengan Tuhan. Tapi kadang pemikiran ni ada hasutan-hasutan, bisikan-bisikan yang cakap tak perlulah jadi baik, kan masa silam kan dulu buat macam ni. So kalau buat baik pun tak ada guna, sebab dulu pernah buat macam ni, macam tu, macam ni, buat dosa-dosa, kesilapan, tak guna pun, Allah tak pandang pun taubat kau. Sebab kau dulu jahat, kira macam kau buat benda-benda macam ni, lagu, lupa diri. So kalau berubah pun Allah takkan pandang, Allah takkan ampunkan kau. Kan kadang bisikan-bisikan macam tu. Benda yang baik bila nak berubah ni, nak ke arah ke depan, ke arah kita maafkan diri kita, kita maafkan apa yang kita buat dulu, kesilapan dulu. Tu benda tu sangat-sangat penting. Tapi kadang-kadang kita cuba lari, kita cuba nak abaikan, kita lari, kita cuba nak lupakan, ataupun kita lari daripada taubat. Kita cuba nak sakitkan diri sendiri, sebab dalam hati atau dalam diri kita atau dalam bisikan sendiri, kita bergaduh dengan diri sendiri tau. Tak ada orang pun kadang kecam ataupun cuba nak judge, cuba nak menghukum, yang dulu awak macam tu, sekarang awak dah berubah, Allah tak akan maafkan dah, Allah tak akan ampunkan dosa awak banyak, Allah tak akan pandang. Kadang-kadang orang tak cakap macam tu, tapi dalam fikiran kita tu sebenarnya hasutan setan, hasutan jin, iblis. So kita kena fahamlah kita punya pemikiran tu datang dari mana. Betul-betul daripada mulut orang atau hasutan, bisikan. Untuk lawan, kita kena tukar. Sebab kita kan ada pemikiran negatif ni, kita kena lawan, ubah pemikiran tu dengan fikiran positif. Macam contoh kita dapat fikiran, dulu kan buat dosa macam tu, macam ni. Sekarang dah taubat, Allah takkan pandang lah takkan pandang lah taubat kau. So dosa kau banyak. Sekarang baru nak cari Allah, semua tu kan. Kita lawan balik fikiran tu. Kita boleh ada dua cara. Lawan fikiran tu, tukar fikiran tu dengan fikiran positif, ataupun dengan ayat-ayat kalam Allah. Kita contoh macam Allah takkan pandang lah taubat kau. Kau siapa? Dulu kau buat dosa, sekarang kau nak bertaubat. Kau ingat Allah pandang ke taubat kau? Kita tukar dengan tu. Allah kan Maha Pengampun. Ada dalam ayat Al-Quran. Kita cakap dengan diri sendiri, tak perlu nak bagi tahu orang kan, tak perlu nak dapatkan kepastian dengan orang. Maksudnya tak perlu nak bagi tahu orang aku dah berubah ni, tak perlulah. Kalau kita macam dapat fikiran hasutan tu, kita dengan diri kita, dalam diri kita, dalam hati kita tu cakap, Allah kan Maha Pengampun. Lagi satu, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat. Ambulan. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Dulu masa muda-muda, masih kecil-kecil, masa muda-muda tak tahu apa-apa, tengok orang keliling, apa yang nampak cool, apa yang nampak trending, viral, tu yang terikut. Tapi kalau dekat keadaan sekarang ni, kita akan buat benda yang sama tak? Contohnya kalau kita dengan pemikiran sekarang, dengan perasaan sekarang, dengan kita punya ilmu yang kita ada sekarang ni, kita patah balik pergi masa muda tu, masa kita kecil-kecil tu, kita buat tak apa yang kita buat dulu? Dengan kita punya ilmu, kita punya apa yang kita tahu sekarang ni,
dengan hati kita, dengan apa yang ilmu kita belajar sekarang ni, yang kita dah tahu sekarang ni, mana yang betul, mana yang salah. Kita buat tak masa kita kecil-kecil tu? Kita buat tak masa kecil-kecil tu? Jawapannya mesti tak. Kita kalau dapat hasutan macam tu, kita kena sentiasa flip. Kena sentiasa flip dengan pemikiran yang positif, bersangka baik. Permulaan tu dia macam paksa, resistance kan, sebab kita selalu kalau dapat pemikiran yang negatif, macam hasutan tu, kita terus macam rasa macam down, sedih. Betul lah, siapalah aku kan, dulu aku banyak buat dosa, lupa Allah, tiba sekarang nak bertaubat. Allah pandang ke dosa, pandang ke taubat aku tak layak diterima, diampunkan. Kan kita dapat fikiran macam tu kan. Tu bukan dari pemikiran sendiri, tu hasutan. Dalam Al-Quran pun dah sediakan surah An-Nas kan, dari bisikan-bisikan syaitan dan manusia. Kadang bisikan tu daripada kita punya pendengar, kita punya fikiran tu kan. Pemikiran kita ni tak semestinya dari kita sendiri. Kadang daripada hasutan-hasutan kat keliling kita ni. Kalau siapa yang kat Syaf nampak kan, nampak ada mungkin ada makhluk halus ke apa. Makhluk halus ni yang bagi bisikan, buat kita was-was. Kita memang tak pernah lari daripada dosa, tak pernah lari daripada buat kesilapan. Walaupun Fiza alhamdulillah nampak macam ni kan, alhamdulillah. Tapi bila ingat balik masa muda-muda, masa kecil-kecil, banyak kesilapan, banyak kesalahan, banyak dosa-dosa Fiza buat, sama je macam orang lain, sama je. Tu apa yang tiba-tiba macam hasutan, pemikiran negatif tu datang kan. Macam Allah tak pandang taubat aku, siapalah aku, semua tu kan. Kita tukar, flip dengan fikiran positif. Permulaan janggal tau, janggal sebab kita paksa. Tapi kita kena paksa lah benda baik, apa pun, sedekah, baca Al-Quran, semayang 5 waktu sehari semalam, 5 waktu yang wajib tu. Lepas tu semayang awal waktu, habis azan terus semayang. Lepas tu baca Al-Quran, zikir, selawat, tu benda baik. Kita buat dapat pahala. Dengar macam kita buat dapat pahala. Tapi bila nak buat tu, ya Rabbi, tiba-tiba badan lesu, malas, berat, tu kena paksa. Bila paksa, lama-lama tu dia dah terbiasa, tiba-tiba jadi rajin, terbiasa. Tu hati kita dah macam melekat tau. Dah melekat dengan amalan-amalan kita buat jadi rutin. Kita disiplin jadi rutin. Bila tinggal satu amalan ni, tiba solat 5 waktu tu, satu waktu tu kita lambat semayang, kita ada urusan ke apa, hati tu rasa nervous, rasa berdebar, rasa macam ada yang tak lengkap, ada yang tertinggal, macam tu. Tapi untuk dapat rasa cinta tu kan, rasa sayangnya tinggal amalan ni, nak buat semua amalan ni kan, dapat perasaan tu, permulaan dia mesti memang ada sebab kenapa nak buat tu. Lepas tu ada usaha untuk paksa. Permulaan tu kena ada sebab untuk dapatkan pahala ataupun untuk dapatkan janji-janji Allah. Kan Allah cakap, kalau kita jaga amalan-amalan ni, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, Allah murahkan rezeki, Allah mudahkan urusan, Allah banyakkan zuriat. Macam-macam lah kan. Kadang kita amalkan amalan-amalan tu bersebab. Permulaan, mula-mula. Dah amal, lama-lama tu nak tinggal pun rasa sayang, rasa macam ada yang tak lengkap. So lepas kita dah buat tu, baru rasa lega, rasa dah lengkap. Lepas tu yang kedua, memang paksa. So satu, mesti mula tu kadang-kadang kita mula bersebab, lepas tu dengan paksa. Rasa macam nak buat baik, apa-apa benda tu kan, apa-apa amalan. Nak bersedekah. Sedekah kadang kita tak perlu tunggu berduit. Tak perlu tunggu ada 1,000, 2,000, 3,000 dalam tangan. Kita ada RM10 kat tangan, kita boleh sedekah sikit. Mungkin RM1, RM2 kita buat sedekah subuh. Ataupun kita ada sikit, kita ada RM50. Apa yang Fiza buat lah, Fiza share je. Dan bila Fiza buat, walaupun sikit Fiza buat, alhamdulillah, urusan tu Allah mudahkan. Urusan bisnes, urusan keluarga, urusan peribadi, apa-apa Fiza nak buat tu mudah. Alhamdulillah, Allah sentiasa bagi jalan. Sebab kita
apa yang Fiza nampak kan, apa yang Fiza teliti kan, apa yang Fiza perasan, bila kita mudahkan urusan orang, walaupun sedikit, walaupun kita bagi RM1, RM2, kita tak tahu siapa yang kita jumpa tu mungkin dia perlukan RM1 tu. Bagi dia RM1 tu macam RM10, RM20, bagi dia besar. Bagi kita lah RM1. Tapi kita tak tahu Allah yang gerakkan hati kita untuk jumpa orang tu sebab orang tu memerlukan RM1 tu. So bila ni apa yang Fiza amalkan, Fiza buat, kadang kita tak mampu nak bersedekah, tapi cubalah, paksa nak sedekah. Bagi RM1, RM2 buat sedekah subuh. So lepas tu niatkan, ya Allah, aku sedekah subuh ni kerana-Mu ya Allah. Lepas tu selitlah niat tu, selitlah apa-apa doa, mudahkan sekali urusan aku hari ni, lancarkan walaupun ada rintangan, ada cabaran, mudahkan, lancarkan ya Allah. Tak ada apa yang mustahil dengan Allah. Selalu buat macam tu, alhamdulillah. Kadang ada masalah, ada rintangan dia lah kan. Tapi lepas tu ada jalan punya